Saya melihat pencapaian ini bukan saja hasil usahawan tapi juga sokongan berterusan daripada Fama. Sepatah perkataan atau ungkapan selalu diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, we never surrender. Maka masa jadi Menteri Pertanian berbincang dengan KPP, KSU dan rakan-rakan, saya kata bagaimana kita nak mendidik rakyat dan memberikan peluang. Jadi saya minta semua lori yang ada farmer angkut barang dari Tanjung Karang, Sabak Bernam dan kawasan daerah dekat berdekatan dengan petani itu sendiri, dengan hasil mereka bawa ke Wisma Tani. Jadi pasar tani pertama dalam sejarah kita pada tahun 84 itu di Wisma Tani. Jualan pasar Fama ini insya-Allah kita lihat secara umumnya harga lebih murah daripada di luar, antara 10 hingga 30%. Fama pula memainkan peranan sekarang ini, boleh membeli barang-barang dapur dan sebagainya melalui online. Kalau betul nak tolong petani, pekebun kecil, maka pertamanya minta hasil itu dia bertambah dan menjamin harga yang munasabah dan berpatutan. Dan ini peranan Fama, maknanya ambillah langkah apa pun yang perlu. Jadi saya harap pasar tani yang sudah menyambut 40 tahun, sejak permulaannya dulu yang sangat kecil. Saya tak boleh bandingkan pasar tani sekarang dengan dulu. Dulu tu hanya satu permulaan. Tapi kita challenge umpamanya. Farmer, okey, bawa. Kamu tahu, panggil pegawai farmer di daerah, mana nak cari nenas, pisang, sayur, ikan daripada LKM. Tapi dia bawa. Dan sudah percaya tak? Dia berlungguk-lungguk tu, dia berlori-lori bawa. Saya bila tengok mula dah sampai tu, saya dah bimbang. Jadi itulah permulaannya. Kemudian kita mula runding ke Bandaraya, Kuala Lumpur, dan farmer mula diberikan ke peluang kegiatan. Saya kata tak apa, tak fikir benda lain, tumpu yang ini dulu. Tengok berhasil atau tidak.